takut sebab ini functional food. So dia memang tak ada apa-apa, malah you akan lebih rasa sihat lagi. Saya sebelum saya nak buat kemoterapi, saya akan makan 4 sechet dulu. Sebab saya tahu ubat kemo memang sangat-sangat kuat. Ada orang badan tak boleh terima tau. So dia saya makan Shiruto tu, imun badan saya macam biasa je. Saya boleh lepas dari kemo, saya boleh pergi jalan lagi. So sama ada selepas ke sebelum ke, kalau misalnya dia belum lagi kenal produk BE ni sebelum nak kemo, boleh je. Selepas pun boleh, sebelum pun boleh. Tak ada masalah sebab dia adalah makanan berfungsi. Dia bukannya suplemen, dia bukannya ubat. So memang boleh. Macam Shiruto dia kan aktifkan macrophage. So bila macrophage sudah aktif, kita kan orang yang ada sel kanser ni memang akan rasa down. Dia punya imun pun akan turun 100% lah. So bila you makan Shiruto, InsyaAllah you punya imun badan tu memang dalam keadaan rasa you akan rasa kadang-kadang you lupa you ni sakit. Sebenarnya you adalah sakit. Tapi bila you makan Shiruto, you rasa sihat je. Macam bila saya pergi saya punya insurans tu kan, dia akan tanya, puan, siapa pesakitnya? Saya lah pesakit. Orang akan tanya perasan. Sebab dia ingat, saya tak macam orang yang sakit. Ada orang dia tak percaya. Tapi sebenarnya budak ini memang sangat membantu untuk orang yang ada sakit kritikal, terutamanya macam kanser. Masalah kanser apa pun memang sangat-sangat membantu. So, kalau you skeptikal terlalu lama, memang you yang rugi sebab ini badan you bukan badan orang lain. Proceed je. Kalau macam doktor kata macam ni, kita proceed sebab kita tahu, kita dah baca, kita dah tahu, kita kenal produk BE tu macam mana, apa dia punya khasiat dia. So kita kena orang cakap, saya memang tak takut pun nak buat apa-apa sebab lagi satu functional food ni kan memang dia tak ada steroid. Kenapa kita nak takut?